Ini ruang rehat dia dekat bawah. Memang selesa. Korang tengok ni. Dekat lobi dia boleh lah korang relax-relax apa semua dekat sini. Okey korang, dekat hotel ni juga dia orang sediakan game tu, nampak? Berliat dengan main tu. Nanti korang boleh lah sewa hotel dekat sini turun main tu. Okey, bila kita dah sampai lah, nombor kosong. Let's go, kita masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama YouTube channel Abang Boji. Okey, sekarang ni Abang Boji berada di Pulau Pinang. Hotel Abang Boji, Hotel Doubletree by Hilton. Itu dia. Okey, sekarang ni Abang Boji nak review untuk korang hotel ni. Jom kita review. Kita start daripada sana dulu. Okey, hotel ni juga dia sediakan macam biasa. Kita ada kopi, kita ada kettle dan kita ada mineral water ni. Okey, botol mineral ni Abang Boji tak tahulah kena bayar ke tak kena bayar ke kan. Tapi korang dekat sini dia ada checklist tau. Korang kena tengok list ni. Kalau dia kata tak kena bayar, korang minum. Kalau dia kata kena bayar, bayar lah. Ini special sikit tau. Ini memang special sikit. Korang tengok ni. Dia buka macam ni. Korang tengok dekat sini dia susun cawan-cawan semua ni. Cantik. Okey, sebelah ni dia punya macam biasa peti ais. Korang tengok. Apa pun tak ada. Memang apa pun tak ada. Selalunya dia sediakan mineral water kan, tapi itu apa pun tak ada. Okey, tutup dia pula macam ni. Okey guys, jom kita review toilet dengan bilik mandi dia sekali. Ini dia. Dia dah bersusun-susun dah. Nampak tu? Dia dah bersusun. Dan sebelah sana dia punya bilik mandi. Kain tuala dekat situ. Yang itu shampoo rambut, shampoo badan. Lagi apa tu? Shampoo je lah. Dia ada air panas semua ada dekat situ. Bathtub dia tak ada dekat sini. Bathtub dia tak ada. Toilet dia situ. Okey. Itu dia. Nampak? Itu Abang Boji lah. Itu takkan korang tak kenal kot kan. Abang Boji lah. Korang boleh tengok macam ni lah Abang Boji review. Weh, dia ada cermin guys. Ni apa benda ni? Cermin. Weh, ini macam kaunter pembesar tau. Cermin kaunter pembesar. Ini paling rare sekali Abang Boji pernah jumpa dalam mana-mana hotel Abang Boji pergi. Ini dia, kaunter pembesar. Okey ya. So itu je lah korang. Untuk toilet dia. Okey, Doubletree tak ada almari. Dia bagi kita macam ni je, open air punya. Ni baju ni. Korang tahu kan? Baju ni lah. Okey. Dan dia ada peti dekat sikit. Cuba semua. Dan dia ada peti besi ni. Nampak ni? Peti besi. Dia ada setrika, kasut. Dan yang ini baju peti. Tempat setrika ni. Dia bagi kita ni. Okey. guys, ini dia king size yang korang nak tengok kan katil dia. Ini dia guys, king size. Katil dia guys, warna putih. Memang bersih, memang cantik. Bantai pun dia bagi okey, lembut. Memang best lah. Bagus. Mantap guys, mantap. Okey guys, macam mana hotel ni? Okey tak? Okey, lagi satu okey, kita harga dia 300 lebih tau sekali dengan makan pagi. So Abang Boji dengar hotel ni makan pagi dia memang sedap. Besok kita pergi tengok dia punya makan pagi. Abang Boji review. Okey, selalunya katil sebelah sana tau. Sebelah katil dia, kawasan ini, selalunya Abang Boji pergi mana-mana hotel, dia orang akan letak satu kursi duduk. Tapi untuk hotel ni tak ada. Dia biarkan kosong.
Okey. Lagi satu Abang Budi sampai dekat sini dah malam jadi kita nak tengok view dia pun tak berapa sangat lah. Pagi-pagi besok Abang Budi tunjuk korang view dia. Okey, sekarang kita tengok sebelah sana pula. Double Tree by Hilton. Ini view dia. Ni dia. Laut. Nampak laut. Kau nampak tak tu laut? Cantik view dia. Memang cantik lah. Guys, selamat pagi. Sekarang ni kita pergi makan Ni restoran dia. Jom kita masuk dalam tengok. Jom kita masuk makan dulu. Dekat sini juga dia ada roti canai siap teba lagi. Abang Boji pun tak tahu apa Abang Boji nak makan. Takkan dekat hotel makan roti canai kot. Macam-macam ada weh. Section mi kari, section roti canai, section apa semua ada. Last korang tengok Abang Boji makan roti je. Pilih. Aku tak tahu apa nak makan. Aku makan roti je. Okay guys, Abang Boji harap korang enjoy video YouTube bersama Abang Boji Korang tengok video ni sampai habis. Lepas tu korang jangan lupa tau, like, share dan subscribe. Support Abang Boji. Okay, kita jumpa di video yang akan datang.